Tayar boleh lari-lari ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Kau tengok dia punya low arm, bush dia dah pecah. Biar lama sikit, kau belok kanan, kereta belok kiri. Tak dapat nak tolong, tak boleh gerak langsung. Pasal bunyi gadagok, gadagok. Ni punca dia. Ni. Baru nak buat full checking, aku dah nampak dah rosak dekat sini. Ada bocor. Pusing. Ni bocor dekat cap radiator ni. Ini tak boleh biar tau. Kalau kau biar, enjin kau overheat, tak pasal-pasal kena tukar enjin. Belum tengok enjin mounting, aku dah tahu dah enjin mounting dia dah rosak. Nampak macam sihat, tapi hakikatnya daripada beli tak pernah tukar. Leaking. Kenapa kepala resap dia boleh jadi macam ini? Tak apa lah, tak pening-pening. Aku dah tukarkan yang baru. Banyak sangatlah yang rosak kat kereta ni. Macam mana aku nak jimatkan owner? Tak apalah. Kita tukar part yang paling penting sekali. Janji selamat. Asalkan bunyi-bunyi hilang, owner bawa kereta, tenang. Biasalah, kereta dah 10 tahun pakai. Rosak sikit, bikin. Rosak sikit, repair. Korang jenis yang macam mana? Rosak sikit pergi repair ke? Rosak sikit terus beli kereta baru? Cuba komen. Ini Toyota, yang ini Honda. Rosak dia tu sama je. Nama pun kereta. Yang Honda ni biasalah. Masalah leaking tak sudah-sudah. Kau tengok daripada atas sampai ke bawah banjir. Minyak-minyak yang berjejer-jejer ni lah punca kau punya bush boleh pecah. Getah-getah boleh crack. Engine mounting boleh hancur. Ni lah. Punca daripada minyak ni lah. Kalau kau tak rawat awal, lagi makan modal. Model Honda ni bikin leaking dia. Turun enjin lagi selamat lah. Tukar semua. Baru padu. Toyota kurang sikit masalah leaking. Tapi kalau Honda, memang banyaklah masalah leaking. Korang pilih lah nak beli kereta yang mana. Sekian saja berita untuk hari ni. Sekarang dah pukul 1. Aku lapar. Assalamualaikum.